Assalamualaikum, hai, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di KR Soundtech, channel yang berkongsi dengan korang, dengan sahabat-sahabat seputar kisah di dunia sound system, berkongsi tip-tip yang berkenaan dengan pemilihan barang-barang audio system dan sebagainya, yang pastinya yang difokuskan pada peralatan PA system. Bukan sound system kita. Jadi kalau boleh ada yang tanya apa-apa boleh tulis di komen. Dan hari ni kita nak bercerita berkenaan dengan bagaimana kita nak membaca datasheet ataupun orang kata maklumat-maklumat yang terpapar sebagai panduan sebelum kita membeli sebarang jenis speaker, baik speaker baru ataupun speaker second hand. Yang mana apabila kita memahami apa yang ada di dalam datasheet peralatan kita, so macam speaker contohnya, nanti kita akan memudahkan kita untuk memilih power amp yang sesuai untuk dipadankan dengan speaker tersebut. Dan di awal tadi juga saya dah paparkan satu datasheet iaitu JBL SRX 712 punya datasheet. Jadi berbagai angka, berbagai maklumat ada dan saya pasti masih ramai lagi di antara sahabat-sahabat yang mengikuti channel ini tidak memahami sepenuhnya apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan angka-angka yang dinyatakan di dalam datasheet tersebut. Jadi jom kita tengok apa sebenarnya yang terpapar dalam datasheet tersebut. Jadi kalau tuan-tuan nampak saya agak merundung ke bawah sikit, saya merujuk pada tablet saya dah buat nota di sini. Ia sebenarnya secara asas membaca datasheet speaker boleh jadi agak mengelirukan jika tidak biasa dengan istilah teknikal. Berdasarkan gambar yang saya bagi tadi, itu dalam model JBL SRX 712. Dan kita tengok dulu di part yang pertama, itu frekuensi, bunyi tinggi dan rendah, frekuensi range. Yang pertama sekali dia tulis negatif 10 dB, di mana dia berfungsi pada di antara 70 Hz hingga 20 kHz ataupun 20,000 kHz, tu frekuensi tinggi sampai tinggi. Yang mana ini adalah julat bunyi yang mampu dihasilkan oleh speaker ini. Bermula daripada bunyi rendah itu bass di kira-kira 70 Hz sehingga bunyi tinggi ataupun treble di kira-kira di 20 kHz. Dan di bawahnya pula ada tulis frekuensi respon plus minus ataupun tambah tolak 3 dB, lebih kurang 83 Hz hingga ke 18 kHz. Yang inilah orang kata range yang sedap ataupun yang paling stabil bagi speaker ni. Bunyi dalam julat ni akan kedengaran lebih jelas, rata, tanpa ada bahagian yang terlalu kuat ataupun ada yang terlalu perlahan. Kedua, kuasa ataupun power rating. Ini bahagian paling penting untuk elakkan daripada speaker kita rosak. Dia tulis situ continuous 800 watt. Kuasa yang boleh diterima oleh speaker ini secara berterusan untuk tempoh jangka masa yang panjang ialah 800 watt. Dan di bawahnya pula ditulis program. Program itu 1600 watt. Yang ini dia merujuk kepada power amp. Maksudnya untuk drive speaker ni dengan stabil, puas hati, sedap, dia boleh keluar maksimum dia punya sound dia. Power yang paling cantik, power amplifier yang cantik adalah 1600 watt. Maksudnya kita mengambil pada teori yang mana kuasa power amp mestilah 1.5 ataupun 2 kali ganda daripada continuous power yang telah dibagi tahu. Tadi continuous power 800 watt, jadi di program dituliskan 1600 watt, bermakna ini merujuk kepada kuasa power amp tuan-tuan. Jadi untuk speaker 800 watt perlulah memilih power amp yang berkapasiti 1600 watt per channel di 8 ohm. Yang kita tengok pula dia tulis sebelah di bawah itu peak. Peak di 3200 watt. Yang ini adalah high maksimum mutlak. Jika power amp hantar power lebih daripada ini, walaupun sekejap, speaker tuan-tuan confirm boleh rosak. Ingat tu.
Okey, kita pergi kepada bahagian kekuatan bunyi ataupun SPL dan juga sensitivity. Maksimum yang dinyatakan dalam sheet tersebut ialah maksimum SPL 131 dB. Ini tahap bunyi paling kuat yang boleh dihasilkan oleh speaker ni sebelum dia rosak. 131 dB ni sangat kuat. Seperti bunyi kapal terbang berlepas dalam jarak dekat. Jadi dia bukannya orang kata sedap, tapi inilah kuasa yang paling tinggi yang dia boleh keluarkan. Sensitivity di 96 dB menunjukkan betapa cekapnya speaker ini. Ia bermaksud hanya dengan 1 watt kuasa, ia boleh menghasilkan bunyi sekuat 96 dB pada jarak 1 meter. Orang kata bunyi ni adalah sedap-sedap rasa untuk kita hasilkan. Jadi bila kita tengok power tu, kita boleh anggarkan dalam keadaan normal pada kuasa 800 watt cukup untuk dihasilkan bunyi yang cukup baik untuk kita dengar dan tidak menyakitkan telinga. Jadi walaupun kemampuan dia boleh sampai 131 dB, jadi kita tidak akan menolak bunyi dia sampai begitu. Biasanya kita akan hadkan kepada di bawah 100 dB. Di atas 96 dB dan di bawah 100 dB supaya audien yang mendengar bunyi tersebut berada dalam keadaan selesa. Okay, kita tengok pula yang seterusnya. Komponen dalaman iaitu driver. LF driver ataupun low frequency driver 12 inci merupakan satu jenis woofer speaker yang bersaiz 12 inci untuk mengendalikan bunyi rendah dan juga vokal. Dan untuk di HF driver ataupun high frequency driver 3 inch voice coil bermaksud dia menggunakan voice coil bersaiz 3 inci yang ini merupakan tweeter ataupun compression driver untuk mengendalikan bunyi tinggi ataupun treble. Dan di crossover frekuensi 1.2 kHz ini adalah titik di mana bunyi yang dibahagikan. Bunyi di bawah 1.2 kHz pergi ke woofer, manakala di atas 1.2 kHz akan pergi ke tweeter. Maksudnya crossover ni memecahkan di mana point untuk orang kata memisahkan bunyi di bawah daripada 1.2 kHz, dia akan pergi ke woofer ke 12 inci. Kepada atas daripada 1.2 kHz, dia akan pergi kepada tweeter. Dan seterusnya kita boleh tengok sambungan dan juga impedans. Nominal impedans 8 ohm. Ini adalah rintangan elektrik speaker. Kebanyakan amplifier direka untuk bekerja dengan beban 8 ohm. Normal lah. Sebab kalau tuan-tuan nak beli apa-apa speaker pun biasa tuan-tuan kata berapa watt berapa ohm. Berapa watt berapa ohm. Tapi kadang-kadang kita terlupa di bahagian program, di bahagian peak ni dah macam mana. Dan lain-lainnya ialah benda-benda yang normal lah seperti sambungan, input connector menggunakan Nutrix Speakon. Jenis kepala kabel yang digunakan adalah Speakon standard industri kerana ia lebih selamat dan tidak mudah tercabut. Dan secara ringkasnya, jika anda ingin menggunakan speaker ini, anda memerlukan amplifier yang mempunyai kuasa sekitar 800 watt hingga 1600 watt pada 8 ohm untuk mendapatkan prestasi yang baik. Sekiranya perkongsian ini hari ini memberi manfaat kepada tuan-tuan semua dalam dunia sound system ni, jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share video saya ke channel-channel lain ataupun kepada sahabat-sahabat yang berada dalam dunia sound system. Semoga ianya ilmu ini akan memberi manfaat kepada lebih ramai orang. Assalamualaikum.